Sekarang ni Faz tengok bila penyimpan emas yang baru nak mula simpan emas ni, apa yang dia suka sangat buat ialah dia pantau harga emas tu setiap hari. Hari ni tengok, esok tengok lagi, hari-hari dia akan tengok harga tu turun naik. Lepas tu dia susah hati. Siapa yang suka tengok harga emas hari-hari turun naik tu adalah salah satu strategi yang salah. Jangan buat sepatutnya. Apa yang dipatut buat ialah konsisten sahaja menabung. Every time ada duit, dapat je gaji, dapat je bonus, dapat je dividen, dapat je income tepi yang lain tu, terus buat belian, terus buat simpanan. Simpan lepas tu lupa, jangan tengok dah. Sebab bila kita pantau harga ni, harga emas ni dia secara commonnya dia memang akan turun naik. Hari-hari dia akan turun naik. Kadang-kadang dia naik sangat banyak, kadang-kadang dia turun sangat banyak. So bila kita asyik pantau, asyik tengok, nanti dia akan buat kita unnecessary stress. Benda tu tak perlu hirau pun, sebab satu, kena ingat bila buat simpanan emas ni, kena ingat yang kita buat simpanan ni untuk jangka panjang. Emas, simpanan dia adalah untuk jangka panjang. Lebih 2 tahun is the best. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sebab tu orang gunakan emas ni sebagai instrumen simpanan, macam contoh untuk target retirement, untuk dana-dana pendidikan anak yang nak pakai lambat lagi 10 tahun, 20 tahun. So that's why harga emas ni kalau hari-hari kita tengok memang sesak nafas, memang sakit hati sebab dia turun naik. So emas ni adalah untuk simpanan jangka panjang. Kalau kita tengok graf dan sejarah harga emas ni dia meningkat dalam masa jangka panjang. Dia punya graf tu dia akan menaik untuk long term. Tapi untuk short term memang macam yo-yo. So kita punya game plan sebagai seorang penyimpan emas ialah simpan secara konsisten setiap bulan. Jadikan dia sebagai satu habit yang memang every month wajib buat savings tu. Barulah simpanan kita bertambah and matlamat kita tercapai. Okay, so semoga tips dan info ni bermanfaat. Bagi yang belum ada akaun emas, nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di profil saya, daftar secara percuma dan saya akan guide tuan-puan untuk buat simpanan tu. Dan boleh terus mulakan simpanan, dah tak perlu tunggu-tunggu lagi sebab dah lama kan asyik pantau harga tu. So terus mulakan simpanan. Okay, I'll see you in my next video. Bye!